adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ain dalam episod nak lukis apa hari ni? Kak Ain hari ni nak lukis kura-kura. So episod kali ni kita akan lukis kura-kura tau. Tapi adik-adik jangan lukis slow-slow, lukis laju-laju. Okay. Apa alat-alat yang adik perlukan untuk lukis kura-kura? Pensel, kertas, satu marker. Kalau semua tu dah ada, kita start sekarang. Jom. Kita nak lukis kura-kura pula. Mula nak lukis kura-kura, kita buatkan bentuk separuh bulat. Untuk cekerang dia. Lepas tu kita tambah kepala dia. Lepas tu hujung ni ada ekor, tambah macam kaki dia. Lepas tu sekarang kita lukislah mata dia. Lepas tu dekat tangan dia ni ada kuku. Kita lukis cekerang dia. Cekerang dia bentuk hexagon, tapi ikutlah nak bentuk macam mana tu. Sebab bentuk cekerang tortoise dia tak sama. Ikut kreativiti tadi nak lukis macam mana. Senang tak nak lukis kura-kura yang macam Kak Ain tunjuk tu? Senang je kan? Just follow je buku cara nak lukis haiwan macam ni. Kalau adik-adik berminat juga nak beli buku macam ni, boleh pergi dekat bestni.com.my dan beli dekat situ. Kalau adik-adik nak video macam ni lagi, jangan lupa tekan subscribe, share link dan tekan notification, okay? Kalau macam tu, kita jumpa dekat episod seterusnya lah. Bye-bye!